Di studio telah hadir tamu kita yang menjadi narasumber hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Syekh Dr. Bakir Sulaiman Ibrahim Az-Zamili Al-Husaini. Beliau adalah imam dan penceramah dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Guru kita dari Palestina ini akan menyampaikan tausiah kepada kita bersama, terutama dalam perjuangan menuju kemerdekaan Palestina. Beliau akan berbicara dalam bahasa Arab, bahasa agama Islam, dan ini nanti akan diterjemahkan oleh Ustadz Irhamullah Al-Mas'udi. Juga di sini semua kami menggunakan sal Indonesia Palestina, menunjukkan Indonesia selalu mendukung perjuangan bangsa kita, bangsa Palestina. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Palestina merdeka. Amin. Baiklah pemirsa TV yang dirahmati Allah, untuk mengambil barakah kita minta, saya kembalikan saja ya kepada Ustadz Irhamullah untuk mempersilakan Syekh membaca ayat suci Al-Quran. Silakan Ustadz Irhamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Nashkurukum jami'an fi hadzal yawm. Pada hari ini kita kedatangan Syekh dari Gaza, Palestina, yaitu Syekh Bakar bin Sulaiman Ibrahim Az-Zamili Al-Husaini. Beliau merupakan imam dan penceramah di Gaza. Beliau juga merupakan seorang yang sedang menempuh program doktoral di Sudan, di Khartoum University. Beliau juga merupakan seseorang yang mempunyai sanad qiraah sab'ah, juga mempunyai sanad dan riwayat yang sangat banyak terkait dengan hadis, dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada beliau. Dan pada hari ini bisa berada di Aceh sekitar 5 hari dari hari ini sampai hari Selasa depan insyaallah. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Faltafadhal mashkura. Qiraah Quran. La ba'sa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. Insyaallah kita akan dengarkan ceramah daripada Syekh yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني في البداية نشكر لكم أستاذنا بارك الله فيك هذا اللقاء الطيب المبارك، ونشكر الإخوة في هذا الطاقم وفي هذه الإذاعة وفي هذا التلفزيون على هذه الاستضافة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. ونشكر الإخوة أيضا الذين رافقونا في هذه الجولة الطيبة، فإن شاء الله يعني يكون لقاء طيبا، لقاء مثمرا، لقاء مباركا بحضراتكم إن شاء الله تعالى. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Amir Hamzah yang telah mempersilahkan ataupun menyediakan waktu kepada beliau untuk bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini. Begitu juga rasa syukur kepada seluruh tim dan kru daripada Aceh TV ini. Kemudian kepada tim daripada Kasih Palestina, ada Ustaz Arif, ada Ustaz Heri dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal kita nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. نعم، فلذلك يعني يستطيب بنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأيضا نشكر الإخوة المشاهدين أيضا، يعني لا ننساهم، الإخوة أحباء على قلوبنا، الإخوة الإندونيسيين في كل مكان، والإخوة المشاهدين والذين يجلسون في بيوتهم ويشاهدوننا في هذا الوقت وفي هذا اليوم المبارك، لهم كل الشكر ولهم كل التحية أيضا، فلا ننساهم من هذا المقام الطيب إن شاء الله. Begitu juga kalimat asyukur wasana kepada seluruh penonton yang berada di rumah. Ini merupakan kata-kata kemuliaan daripada Syekh yang berhadir di rumah, walaupun duduk di rumah tapi menyaksikan siaran ini secara langsung. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan rasa syukur yang sangat besar dari Syekh kepada kita semuanya. Nah, فإذا أردنا يعني أن نتكلم أستاذنا الكريم ولكل المشاهدين ولكل الإخوة الحضور، إذا أردنا أن نتحدث عن قضية فلسطين وعن كرم الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض الطيبة المباركة، يعني نقول أكثر من 20 آية في القرآن الكريم ذكرها الله تبارك وتعالى تصريحا وتعريضا بفضل أرض بيت المقدس وبفضل المسجد الأقصى وفضل أرض فلسطين، ومنها الآية سورة الإسراء التي ذكرناها قبل قليل، الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Jika kita pada hari ini akan berbicara terkait dengan Palestina, maka sesungguhnya kata-kata ataupun kalimat daripada Palestina ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu terletak lebih daripada 20 ayat. Dan tadi Syekh telah membacakan yang pertama yang terkait dengan Palestina, yaitu Al-Aqsa, yaitu surat Al-Isra ayat 1, dan insyaAllah kita semua sudah menghafalnya. Ini merupakan ayat yang sangat ma'ruf yang berkaitan dengan Palestina. Nah. وكذلك الله تبارك وتعالى وصف أرض فلسطين بأنها أرض مقدسة، قدسها الله تعالى وباركها الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام، قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهي أرض مباركة، أرض مقدسة من عند الله تبارك وتعالى. Yang pertama keutamaannya ialah Palestina itu merupakan Ardul Muqaddasah,
tanah suci, negeri yang suci. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Musa alaihissalam ketika beliau berkata kepada kaumnya, masuklah kalian kepada sebuah negeri yang penuh dengan keberkahan dan negeri yang telah dijanjikan yaitu tanah suci. وكذلك يا كرام يعني من بركات الله تبارك وتعالى لأرض فلسطين ولقبة الصخرة وللمسجد الأقصى أن جعلها الله تبارك وتعالى أقرب مكان من السماء إلى الأرض هي قبة الصخرة، لقول الله تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أجمع المفسرون وقال المفسرون أن المكان القريب هو قبة الصخرة والمسجد الأقصى أو قبة الصخرة الموجودة في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس الشريف. Daripada keutamaan ataupun fadilah-fadilah yang telah Allah berikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Masjid Al-Aqsa ini, yaitu negeri ataupun Masjid Al-Aqsa ini, Qubbatus Sahra, ialah tempat yang paling tinggi, tempat yang paling dekat dengan langit. Jadi kalau sekiranya kita katakan mana tempat yang paling tinggi, itu ialah di Qubbatus Sahra ataupun di Masjid Al-Aqsa. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada masjid ini. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Qaf, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ini tafsirkan bahawa makan qarib ini ialah Baitul Maqdis, sesuai dengan keterangan daripada al-mufassirun bahawa disebut di sini ialah tempat Palestina ataupun negeri Palestina, negeri yang sangat dekat dengan langit. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت كثيرة، يعني أكثر من 40 حديثا أو حوالي 40 حديثا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث متواترة وأحاديث صحيحة وأحاديث حسنة، كلها جاءت تبين فضل أرض فلسطين وفضل المسجد الأقصى. ولعل أشهر حديث والكل يعرفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. Begitu juga dengan hadis-hadis an-nabawiyah. Dan itu begitu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan negeri Palestin. Di antaranya ialah hadis yang telah disebutkan oleh Syekh itu ada sekitar 40 hadis, ya. Dan di antaranya ialah hadis la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak diperbolehkan untuk mengadakan sebuah perjalanan yang berat, yang melelahkan, yang jauh, kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa dan Masjid Hadza yaitu Masjid Nabawi. وكذلك يا كرام أيضا يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أهمية بيت المقدس وعلى أهمية هذه الأرض، أرض فلسطين، أن جعل الله تبارك وتعالى علامات الساعة الكبرى على هذه الأرض. يعني الخلافة الراشدة في آخر الزمان ستكون في أرض فلسطين. نزول عيسى عليه السلام أيضا سيكون في دمشق ثم يذهب إلى فلسطين. هلاك المسيح الدجال، هلاك يأجوج ومأجوج، أعظم فتنتين في آخر الزمان سيكون هلاكها في أرض فلسطين، وهي أيضا هي أرض المحشر والمنشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan begitu juga disebutkan bahawa di antara daripada fadilah yang sangat besar itu ialah negeri Palestin merupakan negeri akhir zaman, di mana peristiwa-peristiwa akhir zaman nantinya akan terjadi di Palestin. Di antaranya ialah turunnya Isa alaihissalam itu di Syam. Kemudian beliau akan berangkat ke Palestin untuk membunuh Dajjal. Kemudian begitu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa lainnya, dan itu disebutkan dalam berbagai macam hadis yang sahih akan terjadinya peristiwa akhir zaman itu di negeri Syam ataupun di Palestin. Baik Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.